Nasi goreng pete. Bahan yang dihaluskan: bawang putih 3, bawang merah 3, kemiri 3, mentega buat menggoreng biar tidak basah. Bahan yang disiapkan: nasi 1 piring, pete 1 papan, buat tambahan bawang daun. Minyak 2 sendok. Minyak goreng 2 sendok dipanaskan. Goreng. Telur 1 biji digoreng. Bahan yang udah dihaluskan: tambahkan mentega. Tambahkan nasi. Tambahkan 1 sendok kecap manis. Tambahkan bawang daun, pete, kaldu ayam, garam, penyedap rasa.
nasi goreng pete.